Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia dan Pameran Keselamatan Kebangsaan Asia 2026 adalah satu platform pameran yang menghimpunkan kuasa global dari peringkat kerajaan, angkatan tentera, agensi keselamatan hingga kepada pemain industri terkemuka. Sebenarnya memberi peluang kepada pengusaha-pengusaha dan pemain industri pertahanan dalam dua negara untuk bertemu, bertukar-tukar pendapat dan pandangan dan waktu yang sama memperkenalkan teknologi-teknologi baru. Inilah medan paling kritikal untuk jalinan kerjasama strategik dan pertukaran kepakaran tanpa sempadan. Lunas atau Lumot Naval Shipyard ini adalah satu syarikat yang dimiliki secara penuh. Syarikat Lunas ini adalah satu syarikat kerajaan untuk menyiapkan projek kapal Littoral Combat Ship. Kapal tempur pesisir, 3 buah kapal telah berjaya dilancarkan. Pelayaran sulung kapal tersebut telah dilaksanakan pada bulan 1 Januari tahun 2026 yang lepas. Berlangsung dari 20 hingga 23 April 2026, acara berprestij ini bakal mencetuskan impak positif jangka panjang yang membuka ruang perbincangan, memperkukuh jalinan kerjasama sekaligus membina jaringan strategik yang berterusan.